Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Najhah binti Nasri. Hari ini akan membentangkan tentang dokumentasi dan repositori galeri Cik Siti. Mesej utama, promosi laman web. Laman web galeri Cik Siti menyediakan platform digital yang memudahkan orang ramai meneroka koleksi artifak warisan Kelantan secara teratur dan mesra pengguna. Dengan navigasi yang jelas, paparan visual artifak yang menarik serta fungsi carian yang efisien, laman web ini membolehkan pelawat mendapatkan maklumat yang cepat dan mudah. Pada masa yang sama, sistem akses staf yang selamat menyokong pengurusan dan dokumentasi koleksi secara profesional, menjadikan laman web ini medium penting dalam pemeliharaan dan penyebaran warisan budaya. Seterusnya, dalam projek ini, saya berperanan sebagai pegawai struktur dan navigasi laman web. Tanggungjawab utama saya ialah merancang struktur halaman laman web, menyusun menu utama dan memastikan aliran navigasi pengguna berjalan dengan jelas dan teratur. Saya juga bertanggungjawab membezakan akses antara pelawat dan staf melalui reka bentuk halaman akses staf yang dilindungi dengan kata laluan bagi memastikan keselamatan data dan metadata koleksi. Selain itu, saya menyepadukan fungsi carian sebagai navigasi sokongan bagi membantu pengguna mendapatkan maklumat dengan lebih pantas. Sebelum pelaksanaan reka bentuk sebenar, saya membangunkan wireframe bagi halaman utama, halaman koleksi dan halaman akses staf sebagai panduan struktur navigasi. Sumbangan ini memastikan laman web yang dibangunkan mesra pengguna serta menyokong pengurusan repositori digital galeri Cik Siti secara sistematik. Seterusnya, projek ini juga membantu saya menguasai CLO3 kerana saya terlibat secara langsung dalam pembangunan penggunaan pangkalan data warisan secara digital melalui pembinaan laman web repositori galeri Cik Siti. Melalui peranan saya memahami bagaimana struktur navigasi, susunan data dan kawalan akses memainkan peranan penting dalam memastikan pengurusan koleksi warisan dapat dilaksanakan secara sistematik dan selamat. Saya juga mempelajari bagaimana sistem metadata menyokong dokumentasi artifak serta membezakan keperluan akses antara pelawat dan staf. Secara keseluruhannya, projek ini telah meningkatkan kemahiran digital saya khususnya dalam perancangan struktur sistem, pengurusan maklumat warisan dan penggunaan teknologi sebagai medium pemeliharaan serta penyebaran warisan budaya dalam persekitaran digital. Sekian dan terima kasih.